Hari ini ada satu kereta sedan dan recommend untuk korang. So yang ini adalah Hyundai Elantra tahun 2018 2.0. Okay, so untuk harga on the road dia 43,800. Harga ni tak termasuk road tax dengan insurance. So untuk bulanan dia hanya dalam RM700 sahaja. Lagi korang boleh mohonkan untuk full on. So kereta ni sangat-sangat bagus. Sangat apa? Dia punya mileage sangat rendah, hanya dalam 70,000 sahaja. Okay, lagi kereta ni dia punya condition sangat cantik. Lagi ada full service record sampai tahun 2024. Ini maksudnya owner ada service kereta ni dalam Hyundai punya service center sampai tahun 2024. Okay, so untuk cat kereta dah siap touch up satu layer lah. Rim dia nampak memang sporty. Okay, interior dia cuba tengok dulu. Memang cantik lah. Tengok steering dia full leather. Okay, ada lagi cruise control, button control radio system semua ada. Mileage 74,000. Okey, kerusi dia ni semi leather seat lah, sebab tengah-tengah sini Alcantara. Okey, leather semua masih cantik. Dan tengok kerusi memang dah siap balut dengan plastik. Yang ni kami tambah punya, sebab kami nak kereta ni bagi anda nampak macam kereta baru lah. Condition semua cantik. So untuk dia punya passenger seat boleh muat 3 orang dewasa. Tengok, sangat-sangat luas. Ada lagi aircon blower dekat belakang. Karpet pun dah siap lah, owner sebelum dah pasang. Okay, so untuk design belakang, walaupun dia model tahun 2018, tapi nampak masih lagi cantik dan sporty. Okay, so kawan-kawan, kalau korang minat dengan Hyundai Elantra ni, boleh PM saya ataupun komen dekat bawah video ni. Sebab kereta ni memang sangat berbaloi untuk belilah. So kawan-kawan, jangan lupa nak cari used car yang berkualiti, mestilah datang ke JB Autoworld. Kita jumpa next review.